Nak nyorong kecil. Buat tu kanan sikit dia kau. Okey, okey. Boleh tak? Tak seimbang. Hey, hari ni kami dekat Kelong Park 1 nombor 1. Kelong Park 1. Review dulu. Tak belum ban. Ayak dah. Hujan. Tanda kat luar. Peralatan memasak, jangan duk buka api. Amboi. Nak masak apa? Lepas tu dia Kemudian kita lembui, kita taring tutup. Kemudian kita bantak belakang, sungai ke belakang. Okey. Sana ada nampak kelong-kelong lain. Dalam ni ada satu bilik. Bilik ni dia adalah tilam sikit, tutup kan. Sini ada lampu solar, jangan risau. Okey, ada gas. Ini belum buka satu. Dia ada sediakan tong juga. Jadi kalau hampa main boleh bawa tong kan, tong ekstra. Okey, ayak disediakan, jangan risau. Okey, so macam mana hasil? Tak lagi kita upload lain. Okay, see you boy. Tembak ah. Dia. Pati nak tangkap guna ni. Buntai. Ada gudu tak ada ni. Ada ni. Ini lori. Wah. Buntai. Udah susah. Wow. Ingat kapur. Tak atas ni jangan duduk betul patah ho. Mesti bawa dalam ni. Tu buat dalam tu. Jaga Wan. Lari sikit Wan. Tak boleh buat tu. Oh, lubang kecil tu lah. Ibu. Tu. Aku rasa ada kayu. Hai ibu. Takut dah bang. Tarik lah. Takut batu. Sangkut apa? Takut dah bang. Sangkut lah ni. Lambat pam. Tuan cepat buat ni. Jangan tak dah biar dia keluar. Ada. Besar ni. Besar. Sebab dia kena berbelit. Tali kita berbelit. Nampak lah mak.
Dia buru-buru dia. Merah. Dia naik. Ha, gulung. Ada. Kita gerak tu apa tarik naik ni. Ni kita tukar ni. Betul lah. Ilus. Ada tadi apa tarik dia buru ni. Ada lagi. Dia tak cabut lah. Ada. Tarik ni. Cakap elok tu. Aku mesti masuk tukun ke apa. Tak tahu. Alah. Adik pun alah. Salah lah. Alah. Macam dah ni. Dia angkut main sekali dengan barang bawah tu. Dia dah pusing situ dah. Dia angkut benda ni. Habis. Putus dah. Aku mati. Putus. Putih keluar snap. Oh, putih snap oh. Snap cabut. Sayang. Mereka dia tak sangkut tu. Dia semua dia tarik rapat. Bukan ada benda dia sangkut benda tu. Oh, Dina. Dah. Siapa tahu? Ingat ni. Yeah. Upan dia. Geruk. Upan. Buruk. Allah ciknya. Upan betul. Upan. Boleh tu dah. Takut tu je. Gerung. Ini jangan. Kecilnya. Mau ke? Sasak ni mau ke? Orang tu. Import tepi. Nampak tanda ni. Pati bodam ni. Bodam ni pati. Pati bodam ni. Tanda ke ni? Pati bola. Kau perut. Bola dalam ni pati. Kencing ke tanda ni. Pati bola. Apa? Mama potong apa tu? Ikan bilis. Ya. Ikan bilis tu. Abang. Tu dah kena. Kok keluar? Mata kain yang keluar. Enggak lah. Aduh. Merah berikan. Ya. Kalau tak kait tak turut tu. Bukan je. Naikkan nomor tu kan. Rekod ke tak? Gerut-gerut. Dia kata dah. Kau dia.
Gerut ambil dia buat goreng-goreng. Untung lah. Untung kain teruskan mudah. Oh, makan dalam lo. Makan dalam lo. Oh ni. Ni kapal? Ni kapal? Apa? Ini tidak pernah tahu. Dorin. Dorin. Pati belum ni. Angkat belum ni. Jangan ikan anak ikan bukan nak bergerak. Pati belum ni. Belum ni pati. Apa kau? Mana dia? Jatuh banyak. Pati belum ni. No, tak nampak umpat. Mata kaki tak nampak dah. Tak boleh lah. Dah bunyi. Boleh. No, cuma naik lah, lepas balik lah. Ya, dapat ikan ibu ni. Wow, dapat. Pati dah berjaya. Dapat dah. Dapat. Oh. Allah, boleh. Sorry, Din. Apa dia? Tuan dapat tu. Angkut pipi, oh. Hai. Nak tu buat umpan. Oh, tuan. Tak payah kot. Melin. Ya. Ni senang nak buka. Macam ni, dia ada kat luar je. Dapat ni. Lepas. Keluar dari mulut dia. Kenapa? Pak, aku. Terangkat. Pati? Dia tengok ikan apa? Ni sangkut dah. Oi, Jiti. Anak GT. Melin. Baby Jiti. Ngomong. Oh ni. Oi, first time GT. Last time. Jadilah. Jadilah, baby GT pun. Takut tu. Bis. No. Tak boleh nak buka. Tu. Apa? Ada ni. Dapat tak? Wow. Oh, siap. Ada yang tak dapat pun kita pancing kat lama ni. Nah. Ni pancing tak mana? Bulan ni Pak. Oh, kau jangan makan dalam je, Lin. Makan dalam, Lin. Ubah tukar. Dia duduk macam tu memang tak boleh. Apa? Mama tu lepas. Oh, jom dapat dah. Tu dia ikan. Ni ikan kecil je. Ikan gerut-gerut. Nama ada ikan gerut-gerut. Oh, tu dapat tu. Tu terkejut. Oh, nak rembat terus. Dapat. Terkejut dia warna mat. Ha? Ha?
Yo, hatta karut ismi ulang raja. Kata benalah jadah semua ni. Terbang lu. Ni sokorang. Boh nak sampah. Tepi tu je pun. Wih, rembat seko-seko. Ni buat kemarah ni. Bye. Kamu dah takut. Takut snake. Ada. Tutup. Duduk ni lah. Ada sini. Boleh. Dengar dia buat vakum. Kita kami duduk ni. Boleh tak? Oh, yang ada naga. Jaru. Tak cincaru. Iya, mantap. Batang kayu. Mantap. Itu bukan usaha mantap, mentak. Rumah hamba. Banyak ni. Cok gedebung tu tu. Bodoh. Oh, ya. Ya, dorong. Ada ni. Tanda ya. Ada tak video? Ada. Tak nampak pun. Ini. Ada kat mana? Gerak kecil. Le. Dia kena memang ni ya. Aduh. Hargan. Tepi. Udin duduk tepi ni. Hak gi Udin. Hai. Ini. Aduh, akan datang lagi. Pelan put. Hai, Assalamualaikum semua. So hari ni seperti yang hampa maklum, aku datang ke Kelong Part 1 kat Teluk Bayu. Dan hari ni berapa bulan? 13 hari bulan. Sekarang dah pun pukul dekat pukul 7 dah. Jadi kami pun dah balik. Sekarang ni tak memberangsangkan lah. Bagi aku bukan apa, ikan kecil-kecil lah banyak. Ikan kecil-kecil, ikan macam gerut-gerut lah, ikan kapas kot, aku tak tahu. And semua kecil-kecil lah. Okay, adalah cencaru. Tu pun yang cencaru tu lah paling besar pun. Kemudian untuk mancing kat Kelong ni, apa boleh contact nombor yang aku tinggal dekat bawah. Okay, dekat ruangan description. Dan untuk memancing, saranan aku lah untuk mancing kat sini Kelong 1 tak silap aku lah. Betulkan aku kalau aku silap. Kat sini banyak sangat ada punya tukun ataupun tuah lah yang dia Part 1 sendiri letak keliling Kelong ni. Jadi untuk pemancing hati-hatilah, sebab risiko sangkut tu cukai always ada, always tinggi lah. Aku rasa memang tinggi lah untuk sangkut. Jadi seperti dalam video, itulah hasil aku. Okay, nanti kalau aku sempat aku rakam video hasil kami hari ni. Tak apa nak banyak, tapi yang bestnya view kat sini best. Apa nak tahu, dekat sini di Kelong ni dia paling hujung lah. Okay, dalam banyak chalet, okay, dan sebagainya. Okay, ni
Hujung juga. Yang paling hujung lagi ada lagi sebelah sana. Ada lagi sikit 2-3 kelong lah. Jadi yang banyak-banyak siakak hybrid lah, santai idaman yang aku pernah pergi, semua belah-belah sana. Okay, Sheila Bintara. Okay, Bintara Port tah. Sheila kat sini depan ni. Semua belah sana. Okay. Dan opening lah, kira laut semua belah sana. Laut kira hampa, kira ikan tu mungkin akan lalu kepada hampa dulu lah. Jadi untuk dia pergi ke sana tu mungkin lambat sikit lah. Okay, banyak persinggahan kalau hampa ambil kelong yang belah sana. Jadi kalau ambil kelong yang depan ni, akan main hampa dulu lah. Okay, macam tu sajalah kot. Okay, review ku untuk kali ni, review kelong part 1. Okay, untuk harga dia kira RM150 untuk 8 orang maksimum. Okay, RM150. Jadi hampa cari 8 orang, kira hampa dapat murah lah kan. Seorang berapa ringgit aja tu. Tapi kalau hampa bawah macam 2 orang, 3 orang, sakit sikit lah. Jadi kalau lebihan orang, tambah lagi. Hampa nak 9 orang, 10 orang, dia ada tambahan sikit lah, berapa ringgit. Nanti hampa mesej Pak Wan ni, dia akan bagi detail dekat hampa lah. Okay, aku rasa sampai situ je video kali ni. Okay, bagi payung sikit view kat hampa.